Alright, banyak orang tak tahu yang TLSS lain daripada buat football boots yang sangat-sangat menarik. Dia ada juga banyak gila aksesoris bola sepak. Especially this one aku nak highlight dekat korang ialah TLSS Shoe Keeper. So Shoe Keeper ni kegunaannya ialah untuk memaintainkan bentuk kasut korang in the long run. Jadi korang masukkan benda ni dekat dalam kasut korang, so dia akan jadi macam inilah. So that nampak depan ni keras lah, so that dia maintain bahagian depan ni, especially kasut-kasut yang fully leather kan. Sebab over time dia akan maybe out of shape sikit lah. Ni untuk menjaga kasut je, tak pakai tak apa, tapi kalau pakai extra care lah kan. So benda ni TLSS ada hanya warna hitam sahaja, dan korang boleh adjust dia punya panjang pendek mengikut saiz kasut korang. Ini paling panjang ni, macam aku punya dekat tengah ni lah, dan masukkan kat dalam ni. So function dia exactly sama macam kalau korang ada beli Mizuno punya shoe keeper, macam yang aku tunjuk sini, Morelia punya shoe keeper lah, duduk kat dalam ni. Cuma ni lah, Mizuno Morelia punya shoe keeper ni mahal lagi, and bagi aku lagi high quality yang Mizuno punya lah. Yang TLSS ni murah lagi dia punya shoe keeper dia, so quality dia just okay. Tapi ya, function dia duduk dalam kasut korang je, and so that maintain bentuk kasut korang je. Itu je lah function dia. So aku ada banyak lagi barangan TLSS lain yang aku dah order, so aku tengah tunggu sampai aku akan review satu-satu lah. Which aku ada beli grip socks dia, aku ada beli apa lagi aku dah lupa dah. Nantilah korang tunggulah aku punya review untuk barangan TLSS in the future.